Guys, korang tengok ni. Ini merupakan teknologi pertama yang aku jumpa macam ni. Aku tengah cakap berbisik je ni. Tak keluarkan suara pun. Dia buat ASMR guys. Ni adalah mic baru daripada Amgras Soundlink Pro. Dan korang tengok ni macam mic yang kita pegang tu. Tapi kalau kita buka yang ni, dekat dalam mic ni ada lagi mic. Korang tengok ada satu lagi mic. Dan bila kita letak dalam casing macam ni, mic ni kita boleh bercakap daripada depan ni saja guys. Dan dia sensitif, tak ada noise. Power kot. So, korang boleh clip dekat korang punya baju macam biasalah. Dan saiz dia kecil dan sensitif guys. So, ada dua. Untuk buat konten memang padu gila lah. Port charging dia ada dekat bahagian belakang dan ada thread untuk korang letak tripod. Yang mana tripod ni dia bagi sekali. Siap dengan ball head lagi. So, korang tengok guys. Korang boleh letak dia atas table macam ni. So, lepas korang dah letak yang ni, memang nampak professional gila guys. Dan korang perlu cucuk ni dekat korang punya phone je. Lepas tu, automatic audio dia akan masuk ke dalam kita punya kamera. Dia bagi juga kabel Type-C dengan dead cat untuk mic berasingan dia yang kecil ni. And of course, ada user manual. So seriously, kalau korang nak buat konten, korang dah boleh pakai mic macam ni ataupun keluarkan mic yang kecil ni dan clipkan dekat baju. Korang tengok ni, dia pakai magnet guys. So mudah gila lah. Seriously, mic macam ni aku tak nampak lagi dekat pasaran. Ini yang pertama. Check out terus dekat Byte Coding kat bawah.